zaman Nabi Allah Musa dilahirkan adalah zaman pembunuhan anak lelaki. Betul? Anak lelaki Bani Israel. Fir'aun buat declaration, Fir'aun buat pengumuman, mana-mana wanita Bani Israel yang melahirkan anak lelaki, bunuh. Semua anak lelaki Bani Israel kena bunuh. Termasuk yang nak dibunuh ialah Nabi Allah Musa. Tetapi berjaya diselamatkan akibat ibu dia letak dalam kotak. Yang sebenarnya ibu dia sengaja hanyutkan dia ke dia tu terhanyut. Nabi Musa duduk dalam kotak tu sengaja dihanyutkan oleh ibu dia atau terhanyut. Kalau kita tengok banyak kitab tafsir, asalnya setiap kali tentera Fir'aun lakukan spot check, mak Nabi Musa ni akan ikat tali pada kotak tu. Satu tali tu dia akan ikat pada pokok. Contoh, bila mari tentera Fir'aun nak buat spot check, dia letak Nabi Musa dalam kotak, dia lepaskan. Jadi hujung tali yang satu lagi tu dia tambat pada pokok. Jadi bila mari, oh tak ada anak. Jadi bila selesai berlalunya tentera, dia tarik balik. Tapi hari tu nak cepat punya pasal, dia lepas kotak, dia tak ingat ikat. Bukan dia sengaja peranyut, benda tu jadi terhanyut. Kemudian suruh anak perempuan kakak kepada Musa, kakak kepada Nabi Allah Harun yang bernama Maryam. Ikutlah di tepi sungai, tengok kotak ni berakhir di mana. Lah sekali percaturan Allah tu lagi besar. Tempat yang paling ditakuti untuk kotak tu singgah, kotak tu pergi singgah situlah. Harapan kita agak-agak kotak tu kalau sampai depan nursery ke okey juga kan. Tepi pintu pagar rumah anak yatim ke berbaloi. Tapi tempat yang paling ditakuti situlah kotak tu sampai. Seolah-olah habislah Nabi Musa dah. Kalau kita habislah Nabi Musa. Tapi Allah letakkan rasa kasih, Allah letakkan rasa sayang pada permaisuri dia. Siapa? Asiyah binti Muzahim. Sebab Fir'aun tak ada anak. Fir'aun tak ada anak. Jadi Asiyah tengok jiwa seorang ibu jatuh kasih, jatuh sayang kepada bayi yang dijumpai tadi. Lalu bawa jumpa Fir'aun. Fir'aun tengok, Fir'aun nak bunuh dah, tapi dipujuk. Maksudnya di sini Fir'aun pun tak boleh nak lawan, cakap bini dia sehebat mana pun. Maksudnya walaupun dia kata nak bunuh, kalau dia keras pada bini, macam mana pun hang sayang, aku tetap bunuh. Tapi bini pujuk, okeylah, bolehlah. Maksudnya kuasa perempuan tu Fir'aun pun tak boleh lawan. Jadi akhirnya jadikan sebagai anak angkat. Allah izinkan dalam percaturan dia, Nabi Musa membesar dalam istana Fir'aun. Bapa angkat dia Fir'aun, yang satu masa Allah akan takdirkan dia akan lawan dan dakwah bapa angkat dia sendiri. Tapi dia membesar dalam istana Fir'aun, makan makanan Fir'aun, minum minuman Fir'aun, mendapat pelajaran dalam istana Fir'aun. Last kali dia melakukan satu kesilapan. Apa kesilapan yang dia pernah buat? Tertumbuk. Seorang lelaki yang sama bangsa dengan Fir'aun, iaitu Kipti. Sekali tertumbuk, apa jadi kat lelaki tu? Mati terus. Nak jadi kebetulan, sekali tertumbuk, mati. Sudah mati kawan ni. Jadi dia dengan lelaki yang dia bantu tu sama-sama bersepakat nak menyembunyikan rahsia. Jadi bila dapat ketahuan oleh tentera Fir'aun, mereka nak carilah siapa pembunuh bagi lelaki tu. Jadi pakat duk senyap, kawan tu buat perangai pula hari lain. Hak dia tolong tu. Bila buat perangai pula, Nabi Musa tak mau jadi macam hari tu, kan tertumbuk, mati pula kali kedua. Jadi dia tarik agak keras kawan tu supaya benda ni tak jadi lagi. Jadi kawan tu pun terkeluar, oh kamu ni tarik aku kuat-kuat, kamu nak tumbuk aku juga kan macam kamu tumbuk kawan. Dia jadi terkeluar lah benda tu. Kamu tarik aku kuat-kuat ni, nak tumbuk aku macam hang tertumbuk sampai mati kawan tu. Tiba-tiba orang dengar, oh rupanya hang yang tumbuk tu. Asalnya nak cakap dua ni je. Last sekali orang pun cari. Bila cari, Nabi Musa
melarikan diri sementara ke negeri negeri apa? Madian. Di situ dia bertemu dengan dua orang wanita, kan, adik-beradik, Safura dengan adik dia. Dan dikatakan bapa mereka bernama Syu'aib. Ni pun khilaf. Ada kata Syu'aib tu adalah Nabi Syu'aib, ada kata dia adalah kebetulan individu yang lain tapi kebetulan nama dia Syu'aib. Kebetulan nama dia Syu'aib. Khilaf lah antara ulama, antara benar-benar Safura itu anak Nabi Syu'aib, dan satu lagi Syu'aib seorang individu lain yang bukan berpangkat Nabi. Kebetulan nama dia Syu'aib. Dan Syu'aib betul-betul Nabi pun memang duduk di negeri Madian. Syu'aib Nabi betul pun duduk di negeri Madian. Kalau kawan tu bukan Nabi Syu'aib pun, ini adalah negeri Madian. Jadi bila keadaan demikian berlaku, Nabi Musa balik bertemu dengan Fir'aun. Bertemu dengan Fir'aun. Izhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sebab tu dakwah ni tuan-tuan. Walaupun Fir'aun tu orang yang membangkang, orang yang sombong, orang yang takabur, tapi Allah masih lagi nak apa? Nakkan kebaikan atas dia dengan menghantar utusan dia. Kok nak berubah. Kok nak berubah. Hantar Nabi Musa, hantar Nabi Harun. Bila hantar Nabi Musa dengan Nabi Harun, apa jadi? Dia berubah ke dia makin sombong? Dia makin sombong. Sebab dia ada ahli-ahli sihir yang ramai. Bagi dia boleh menumpaskan Nabi Allah Musa dengan